Kita masuk sesi soal jawab. Soalan pertama, saya rasa kosong dalam diri. Dok sedih, dok gembira. Macam mana nak atasi penyakit kemurungan? Baik. Dia kata rasa kosong je. Sebab tu kita kadang-kadang perlu berinteraksi ataupun berjumpa dengan orang. Kita perlu berjalan, pergi tengok negeri orang. Kita perlu buat kerja-kerja yang menyebabkan kita ada tanggungjawab dalam kehidupan. Kalau kita duduk diam je, makan tanggung, diam kurung dalam bilik contohnya. Jadi kadang-kadang kita rasa kosong. Baca orang yang duduk pada garisan yang betul, dia rasa hari-hari menggembirakan dia. Sebab tu orang yang karang kitab, Imam Nawawi, dia karang kitab je, siapa dah nak mikir ni kau. Maknanya tidak kosong. Hidup dia seronok dengan karang kitab, selesai masalah umat dan sebagainya, sampai bertemu Allah dalam keadaan umur masih muda. Jadi kita ni duk kurung, ada jenis kurung tak buat apa. Sebab tu buatlah sesuatu. Kita ada kontak, kita ada grup WhatsApp sekarang, banyak benda yang boleh kita berbincang, kita bertukar. Sebab tu Nabi kadang-kadang dia gurau pasal hidup kita ni tak ada serius sangat. Nabi dia gurau. Dia buat gurau, siapa suka orang. Dia buat gurau. Cuma apa yang Nabi tunjuk, perbuatan-perbuatan yang rutin dijadikan sebagai adat kebiasaan manusia, dia tidak berlebih-lebihan. Kalau Nabi gurau, dia prank orang, tak dapat berlebih-lebihan. Nabi gurau orang berjenaka, dia nak suruh orang gembira saja. Begitu juga dengan meniaga. Meniaga tak sampai lebih, sampai nak lebong tu lebong meniaga sangat. Jadi isikan dengan apa yang kurang dalam kehidupan kita. Nombor satu, hal akhirat dulu. Contoh Nabi kata dalam sehari semalam, kalau kita baca Quran 2 helai, maka kita tak termasuk kalangan yang lalai. Man qara'al Quran fi yawmin wa lailin khamsina ayat lam yuktab minal ghafilin. Ada lagi riwayat yang lain, mi'ata ayat, 100 ayat. Saya baca 50. Sehari semalam kita baca Quran 50 ayat. Maka kita tak masuk orang yang lalai. Okey. Ada tak kita pengisian baca Quran? Tak ada. Maka isikan. Kurang-kurang dia akan menghilangkan rasa kosong tadi. Kemudian kita wajibkan diri kita berzikir, walaupun sedikit. Kita tak boleh nak zikir macam Rabi'atul Adawiyah, macam Imam Malik berzikir. Macam Junaid Al-Baghdadi, kita berzikir sekadar orang akhir zaman. Kalau boleh kita berzikir 100 kali sehari, 70 kali sehari sebut astagfirullah. Contohnya sudah mencukupi. Kemudian kita kena ada keluarga. Kalau kita tak ada isteri, kita kena ada hubungan dengan orang-orang yang menjadi dekat dengan kita. Contoh, kena ada ziarah. Waktu hidup kita ziarah. Ziarah orang, ziarah kawan-kawan. Lagi ziarah kubur. Lagi tolong menolong. Baru hidup kita itu ada makna. Orang tak akan rasa kosong. Dia duduk diam, benda yang sama, di layang telefon, tengok TV, malam tengok movie, akhirnya rasa kosong. Lepas tu kita kena ada kawan, kita kena ada sahabat, kalau boleh kita kena ada guru, kita kena ada hubungan. Dan kita kena ada keluarga untuk kita aturkan tanggungjawab kita supaya hilang rasa kosong tadi. Soalan seterusnya, apakah hukum datang ke masjid kerana mari nak tengok muslimat je? Memang. Mari masjid nak tengok muslimat. Baik. Apa hukum tengok muslimat? Kena faham situ dulu. Kalau tengok muslimat itu haram, haramlah mari masjid. Kalau tengok muslimat itu haru datang masjid. Okey? Muslimat ini perempuan yang bukan mahram, maksudnya kalau saja-saja kita tengok atas kerana nak berlazat-lazat, hukumnya haram. Bukan dosa solat, dosa kecil. Tapi haram. Tapi kalau kita tengok kerana ada maslahah, hukumnya harus. Contoh dalam bab jual beli. Kalau dalam bab perkahwinan, harus hukumnya. Kita nak kahwin, faham? Kita boleh pergi tengok dia. Walaupun dia tak tahu.
Tu dalam fiqh Islam lah. Dia tak tahu kita ni ita dia. Hukumnya harus. Sebab tu kita jawab dari itu, harus kodeng rupuang. Skodeng ni mengintai lah. Apa makna? Melihat tanpa izin. Melihat dalam keadaan tanpa izin. Tak, hukumnya harus. Tengok mana kata ulama? Skodeng muka dan 2 pergelangan tangan. Bukan dia mandi. Faham tak lagi? Maknanya dia pergi beli kedai ruci, kita nak tengok dia, kita nusuk alik bocong ke. Kita tengok. Apa tujuan? Ulama kata tujuan kita skodeng, kita ita tu kerana nak menjadikan isteri kita. Hukumnya harus. Dia duduk kedai, kita sah lepas ke depan sekali. Nampak? Atau dia pergi klinik, kita buat walau jadi pesakit attack. Pergi mari-mari dalam klinik. Nak tengok dia. Faham tak lagi? Bila kenang dah tengok, tu pun kabur ke mak kita, pergi minta. Hukumnya harus. Tapi ulama kata boleh skodeng boleh hitam ni yang halal tengok muka dan 2 pergelangan tangan. Mu jangan tengok kopek. Jangan tengok punggung balik awal. Benda haram tu. Tu tak boleh tu, kena akad nikah dulu. Nak tengok muka, nak tengok pergelangan tangan. Tu tak? Tu kan ni melihat perempuan. Jadi kalau orang kata mu nak tengok pergi masjid, nak tengok seorang muslimat, pasal dengan khabar diri tak mau masjid si pampak, sebab nak tengok muka, nak tengok tubuh hang dia, kalau kena nak masuk meminang. Kalau gitulah dalam soalan harus. Tapi kalau mu saja-saja je nak tengok sedap, tengok ramai muslimat di masjid, faham tak lagi? Nak buat sedap suka tengok, hukumnya haram. Dosa kecil, bukan dosa besar. Okey? Seronok-seronok mu nak tengok. Dan kenapa ulama benarkan tengok tangan dengan muka? Kerana muka itulah cerminan tubuh badan. Sebab apa? Sebab bila kita kenang tengok muka, maka biasanya kita akan kenanglah bahagian yang lain. Gitulah. Nampak? Sebab tu orang muka penting. Sebab tu IC, semua IC muka seluruh dunia. Negara mana IC punggung? Bukan IC tengok punggung, puing. Tak, semua muka. Kerana muka tu nak kenal watak seseorang. Dan tangan pula, tangan kita nak tengok tubuh dia. Jadi bila tengok tangan, dia tahu perempuan itu orang yang kurus, orang yang sedang, orang yang cabi, orang yang gemuk. 4 kategori. Kurus, sedang, cabi, gemuk. Cabi bahasa orang putih, bahasa Melayu gempal. Bukan gemuk, gemuk besar. Jadi dia pakai jubah. Kalau zaman Islam dia pakai jubah, semua pakai jubah. Tak tahu tubuh dia berapa. Tengok jari dia. Dia duk beli tu, dia akad berah apa semua, tengok jari. Kalau jari dia halus panjang-panjang itu, biasanya 52 kilo. Kalau ada gemuk sedikit gemuk, biasanya 65 kilo. Kalau bulat itu biasa 100 kilo. Tapi kalau gelembung, kat buku ni tenggelam, kat 200 kilo. Faham tak? Jadi senang tengok jari saja, boleh faham tak? Tak payah pergi belek-belek patah apa semua. Sebab tu dibenarkan. Dan ada hadis dhaif yang boleh cium bau ketiak. Kita tak boleh, wakil kita lah. Kita minat dah ke Ani ni, nak masuk minat minggu depan. Tapi ada orang buat cerita kata tiuk musuh. Jadi dalam hadis kata, atau seorang utusan perempuan syammi ibtaiha, dan tolong cium bau ketiak kedua belah. Ya mak puan orang ya ni. Cuba nak cium bau tiak weh. Ni pun akak peng keboh lalu. Dak dah cium akak tu keboh lalu. Nampak meninggal dunia wakil. Jadi saja-saja nak tengok muslimat camai-camai, nak suruh puas hati mata memandang, hukumnya dilarang sana. Mu tengok kerana nak nikah, hukumnya harus. Tapi boleh skodeng, boleh hitam tanpa kebenaran, muka dan 2 pergelangan tangan. Kita jumpa kawan lama di jalanan, lama tak jumpa. Nak khabar gua ni, sebab tak ada topik nak cakap. Gitu tanya jugalah bodoh. Mu ingat ni aku tahu belaka ke gua ni? Kau pandang mu lah cakap lah apa nak cakap. Ni dah lama tak jumpa, 10 tahun tak jumpa kawan lama. Betul tak? Tanya khabar. Duduk duana le ni, kerja benda le ni. Faham tak? Dulu masa tahun berapa dulu pindah.
Daripada sini mula-mula pergi negeri mana. Nah, sekarang duduk di negeri mana. Boleh cakap kan. Nah, ada sihat tak tubuh badan dan sebagainya. Kalau gitu tanya juga ada sakit saya. Manja teh. Bolehkah kita ambil sebahagian hasil jualan barang lebihan seperti kayu, terpakai syarikat, tapi hasilnya kita buat majlis makan tanpa diketahui oleh syarikat, sedangkan hasil jualan tersebut patut serah sepenuhnya pada syarikat? Apakah hukumnya? Baik, kita kerja dengan syarikat. Nah, syarikat lah kita ambil barang syarikat sikit. Contohnya syarikat kita, syarikat membekalkan papan plywood. Okey, kita ambil 50 keping, kita jual, kita buat makan. Boleh ke tak? Jawabnya tak boleh. Pasal apa? Pasal harta orang pergi jual. Harta orang dia pergi jual, dia buat kenduri, tak boleh. Buat pergi Mekah lagi tak boleh. Tak boleh. Faham? Benda sedekah, dia beri makan tu sedekah. Kan Nabi kata sebaik-baik sedekah makan kat orang. Tapi dah ada yang tak molek. La yaqbalullahu sadaqatan min ghulul. Allah tak akan terima sedekahmu daripada harta yang tidak betul. Harta syarikat. Dia ambil, tak kira lah buah sawit ke hak syarikat apa semua, jual, boleh 1,000 buat makan. Dia tak khabar ke syarikat. Faham? Tak boleh. Harta orang tak boleh. Dia hak kita baru boleh. Hak kita kau mandamu. Nak buat makan ke, nak buat hadiah ke, nak beri peri ke orang ke, nak beri sumbangan kau mandamu. Harta mu. Kau orang tak boleh kena tanya. Ramai orang dia beri pinjam barang orang. Bukan dia tuang. Orang nak beri pinjam kereta lebih. Belah muh dia. Jadi Cik Mak tuang kereta lebih ada. Cik Mak balik ke Mamang. Jadi dia kata, apa nak cari Cik Mak? Kata ni nak pinjam kereta lebih dia nak buat kerja kejap. Nak tahu siapa. Cik Mak ada balik ke Mamang 2 hari lagi baru mari. Oh nak pinjam kereta. Ambil lah. Tapi tak apa. Ambil lah. Dia pula kata ambil lah. Hak dia ke hak Cik Mak? Ada? Haram. Dia pula kata boleh. Itu dalam penyakit masyarakat. Betul tak? Yang kedua, jual barang. Kita jual kain. Sebelah kita jual 5. Hak jual 5 pergi semayang asar. Ada orang nak pergi beli, kita tukang jual. Haram. Tak sah. Dia kena token 5 tu besar. Bila-bila kalau kita tak ada tinggal pergi semayang apa-apa, kalau nak jual, saya tolong jual dah. Atau wakil awak jual baru sah. Mana-mana. Nak banyak mana ni mah? Nak 3 kilo ke bagi. Dia bubuk jual beli. Tak boleh. Tu ramai kat gitu. Dia tolong jual. Dia lepas tu kita nak niaga, kita ngaji dulu. Pesan. Kalau saya tak ada, saya balik, saya tubik, ada nak beli, saya wakil kawak lah jual beli barang saya. Agar dia tulis belakang dah. Tu baru sah. Macam kita nak halal hutang orang. Boleh tak? Tak boleh. Yang kita boleh halal hutang kita. Tok Siok nangis hutang 30,000 dengan Tok Bila. Tak boleh nak bayar. Tak piti. 10 tahun kau. Tok Imam tu rasa nangis. Aku halal. Tak ada kena-kena dengan Tok Imam. Tok Siok hutang dengan Tok Bila. Tok Imam kata aku halal. Halal korok tu. Bukan harta tok tu. Tu tak? Ni kan marah. Tak piti. Dia biar ada hak. Okey? Soalan seterusnya. Ustaz maklum kan, minta sedekah tu ada kala makruh dan haram. Bagaimana pula orang yang jaga parking? Tak ada tangan minta tip. Padahal dah bayar kat pondok parking. Dengar-dengar cerita pitih tip hasil dadah dengan bertimbung dah. Serabut dah nak parking pun tak senang. Minta sedekah makruh. Tapi dia boleh jadi haram bila kalau kita sudah keluar daripada garis darurah. Ketika darurah, kita minta sedekah makruh, tak haram. Tapi kita dah lepas daripada darurah, dah senang dah, nak minta lagi sedekah, haram. Waktu pesan kita hak basking, lah ni banyak basking. Tak ada basking jenis main muzik nyanyi kat kedai-kedai ni. Jangan minta orang mikir. Jangan minta. Faham tak lagi? Orang derma tak apa. Takut masuk dalam meminta sedekah. Lepas main pergi minta orang ngetong. Faham? Jangan. Kalau dia letak situ tong, dia main muzik situ,
Orang bui nak balik orang letak tu bukan minta sedekah. Kalau boleh jangan minta-minta gitu. Ni kita ni hak senang-senang ni minta bantuan orang miskin hak senang bahang kau. Tu haram lah ke tu. Man sa'alan malan nasi takassuran faqad sa'ala jamra jahannam yaumil qiyamah. Orang yang senang dah minta lagi harta orang, dia dapat api neraka ke. Dia rumah dia tak kena banjir. Rumah lain kena banjir terkelam habis. Dia pergi masuk attack borang. Dia jajah boleh attack 5,000. Rumah dia tak ada kelibat pun dengan banjir. Bang api neraka tu. Tak ada kira siapa parti mana-mana. Hati-hati. Saya lupa nak niat solat garik dalam Isya jamak takhir. Maknanya kena qada maghrib itu. Sebab Isya itu tak boleh saya qasar atau kena buat 4 rakaat juga. Saya lupa nak niat solat garik dan Isya dalam jamak takhir. Saya lupa nak niat solat garik dalam Isya. Jamak takhir. Maknanya kena qada maghrib itu sebab dah Isya. Boleh tak saya qasar atau kena buat 4 rakaat juga? Baik. Dengar baik-baik. Ada 3 jenis niat hak kita pelik tukar bimbang. Pertama, niat jamak. Kedua, niat qasar. Ketiga, niat jamak takhir. Mula. Pertama, niat jamak takdim. Kedua, niat jamak takhir. Ketiga, niat qasar. 3 ni lain-lain. Kalau kita nak semayang jamak takdim, wajib kena niat jamak takdim itu dalam semayang. Bukan dalam takbir saja, dalam semayang. Dalam takbir boleh, dalam qiyam boleh, dalam rakaat boleh, iktidal boleh, dalam turun boleh, dalam duduk boleh, sebelum salam. Kena niat jamak takdim. Kalau nak niat jamak takhir, wajib niat dalam waktu semayang, bukan dalam semayang. Maknanya kalau Zuhur nak mayang dalam yang asar, daripada Zuhur 1:30 sampai 4:30 ada 3 jam waktu boleh berniat. Tengah driving, aku nak mayang Zuhur dalam waktu asar karang, tu panggil niat. Mesti dalam waktu. Dalam takbir karang tak payah niat. Kalau qasar pula wajib niat dalam takbir. Kena kata qasar atau 2 rakaat. Faham lagi? Jadi bila kita nak semayang jamak takhir, kita bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur. Siapa di tol KFC, rabang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Zuhur. Dia tak mau berhenti pergi mayang. Kita kena dalam hati kita, aku nak semayang jamak takhir. Atau aku nak semayang Zuhur dalam waktu asar. Tiba-tiba kita tak ingat. Nak semayang jamak takhir. Nak niat jamak takhir tak ingat. Faham tak lagi? Kung masuk asar. Maka semayang asar kita sah dah. Semayang Zuhur tu jadi qadha. Bahasa budak niat ni dalam waktu Zuhur. Jadi jatuh hukum qadha. Faham tak lagi? Hukum qadha. Dah semayang tu boleh buat 4 ke 2? Boleh buat 2. Okey? Kenapa? Kerana semayang qadha kalau tinggal dalam musafir boleh qadha 2. Semayang yang teringat dalam musafir tapi tinggal dalam kampung kena buat 4. Malam ni dak musafir lagi, dak ingat mayang Isya. Dak ingat. Duk sibuk-sibuk akad barang banjir, dak ingat mayang Isya. Esok naik kereta pergi Kuala Lumpur. Siapa di Kuala Lumpur duduk dalam hotel, teringat semalam dak mayang Isya. Faham tak lagi? Kena qadha tak di KL tu? Qadha lah. Kena buat 4 rakaat. Apa? Pasal mu tinggal belum musafir lagi. Hak mu tinggal dalam musafir baru boleh buat qasar. Okey? Bagi tip macam mana nak menyampaikan kuliah macam ustaz. Saya suka cakap, tapi kalau gugup depan orang ramai, bagaimana tak muri gugup? Dia dengan apa? Dengan berlama masa. Apa-apa pun gugup belaka, semua orang gugup belaka tak? Jadi imam mana ramai orang. Jadi imam tak payah mana, kerana kita tak nampak makmum. Ngajar ni nampak makmum, baca khutbah nampak makmum. Imam tak nampak makmum. Imam ramai ada orang ketok kali.
Bismillah bunyi. Faham? Padahal tak nampak tak imam. Kerana apa? Kerana takut. Nah, lama-lama dia hilang. Betul tak? Lama-lama dia hilang. Tak ada tip-tip apa dah. Cakap je. Nah. Tak ada tip apa. Nah, cakap je. Lama-lama dia hilang. Adakah suatu benda yang kita tidak pasti najis atau tidak, maka benda itu suci digunakan? Misalnya guna berus cat tidak pasti, buat daripada bulu khinzir atau tidak. Viral mengatakan ada berus cat dibuat daripada bulu khinzir. Jadi waswah, apakah hukum kita guna berus atau benda yang ada pasti yang telah digunakan? Dengar baik-baik. Dia kata kalau kita mari ragu satu benda itu najis ke suci, boleh guna ke tak? Jawabnya, tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau maknanya contoh berus cat ini banyak di negara kita ni, banyak hak suci ke banyak hak najis? Kalau banyak hak suci, hukumnya boleh menang suci. Banyaknya berus cat dalam negara kita ialah dibuat daripada benda yang suci, dan ada sedikit juga yang dibuat benda yang najis. Contoh bulu babi. Okey, lalu kita satu hari pergi ke kedai, datang ragu. Datang ragu, dah ni suci ke tak? Tak ada tanda. Hak hari tu tahu dah, dia tulis. Nampak tak bulu babi? Hak ni tak tulis, rasa tak sedap. Boleh jadi bulu babi, boleh jadi bulu yang suci. Maka tengok pada uruf. Kebiasaannya bulu yang suci, maka ambil hukum masak. Boleh, hukumnya suci. Cuma ada satu hadis, kalau meragukan hati kita nak sedap, tak usah ambil. Di segi fiqh boleh lagi, kerana belum ada dalil. Di segi kita nak sedap hati, Nabi kata dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kalau ada satu benda dah datang ragu dalam hati kamu, tak mau jadi, nak usul jadi sedap hatimu, tinggalkan benda itu, ambil benda yang lain. Okey, tapi tak boleh kita nak kata najis dengan sebenar-benar, tak boleh. Tapi pada kita negeri, pada galiknya tempat tu, banyaknya kalau beruh bulu yang najis, maka kata pada hari yang kita datang ragu, maka menang hukum najis. Dah. Macam mana kehidupan jin sebelum ada manusia? Manalah aku tahu. Adakah sama macam kita juga? Ada tak ulama jin atau ustaz jin? Kok mana seorang? Belak-belak mana ni? Dia kata jin macam mana? Jin, bila sebut jin, makhluk Allah. Nah, 3 makhluk hebat yang Allah buat. Bukan 3 tapi antaranya 3 yang hebat. Jin, malaikat, manusia. Kata Nabi, wa khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan min nar wa khuliqtu min tin. Dijadikan malaikat daripada cahaya, dijadikan jin daripada api, dijadikan kamu daripada tanah. Cahaya, api, tanah. Bila sebut jin, maka dia termasuk perkara gaib. Anda ingat situlah, alam gaib. Alam gaib, lawang dia alam syahadah. Apa makna alam syahadah sekarang? Apa makna syahadah? Nampak. Alam yang nampak. Langit, alam syahadah, nampak. Matahari, alam syahadah, bukan gaib. Nampak, boleh tunjuk, boleh ambil gambar benar matahari. Bulan, alam syahadah, boleh musyahadah, boleh tengok, boleh tunjuk, boleh pegang kalau kita pergi dekat. Okey, bintang cakrawala, alam syahadah. Tapi kalau jin ada, tak nampak, dia panggil alam gaib. Malaikat ada, alam gaib. Bila alam gaib, kita tak boleh mandang-mandang. Nak reka. Nak loya buruk tak boleh. Jadi kena ada apa? Kena ada nas. Nas tu apa? Quran, hadis. Baru boleh cakap pasal jin. Jin dalam hadis banyak menceritakan. Quran pun ada surah jin. Hadis paling banyak menceritakan tentang jin. Apa yang hadis cerita, hak tu kita cerita, jangan tokok tambah. Jadi jin ni makan tak? Makan. Nampak? Jin makan. Kita makan. Nabi satu hari dia kata kalau beristinja jangan dengan tulang ini, kerana ini makanan saudara kamu. Tulang yang disembelih
kita jangan buat kesak tahi. Kerana itu makanan saudara kamu. Maksudnya jin Islam. Okey? Kalau jin kafir, dia makan tulang bangkai yang najis. Okey? Jadi kita faham, jin, guna kehidupan jin, dia makan minum macam kita. Malaikat tak makan, tak minum. Jin makan minum. Dah. Dalil tadilah Nabi kata ini makanan saudara kamu. Dalam hadis yang lain pula, nak datang jin mengintai pada jendela rumah kita. Kalau kita nak makan, dia mari kita. Kalau kita kata bismillah, jin pun lari. Kalau kita dah ingat baca bismillah, dia makan, jin masuk makan ramai-ramai dengan kita. Celebrate sama-sama anak-beranak jin. Faham tak lagi? Jadi hadis itu menunjukkan jin makan tau. Makan. Kemudian hadis yang lain pula, orang yang terlupa kata bismillah, jin makan dengan dia. Tengah-tengah makan baru dia teringat. Lalu dia berkata bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Dikata gitu. Jin yang sedang makan semua mutah balik yang mereka makan. Itu dalil jin dia makan minum. Okey. Kemudian kita kahwin, jin berkahwin. Okey, jin pun berkahwin sesama-sama jin. Okey. Kita berperang, jin berperang. Nampak? Kerana dalam zaman sahabat, seorang sahabat yang dicuri oleh jin, dia telah diserang oleh jin yang Islam, menyerang perkampungan tentera jin kafir ini, membebaskan sahabat yang dilarikan oleh jin. Jadi jin juga berlaku peperangan. Cuma beberapa tabiat mereka tidak menyamai kita. Boleh jadi ada juga jin yang karaoke dan sebagainya. Faham lagi? Tak. Cuma gitulah. Jin solat juga. Itu dalam hadis. Mereka sembahyang. Mereka datang ke masjid. Dan jin datang bertanya pada Nabi beberapa hukum. Faham? Beberapa hukum. Maknanya jin ini ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi ustaz, boleh jadi. Cuma ulama kata tidak ada jin yang menjadi Nabi. Kerana jin datang berjumpa Nabi, bertanyakan hukum agama. Nampak lagi? Sekadar tu saja. Jin duduk dalam rumah, ada rumah dia. Mana rumah dia? Dalam tandas. Lagi tempat air yang tenang. Ni dalam hadis sahih. Lagi dalam lubang-lubang di tanah-tanah. Sebab tu Nabi kata jangan kecil dalam lubang tanah. Fa innahu masakinul jin. Kerana itu lubang tanah tempat tinggal jin. Adakah semua lubang tanah ada jin? Tak. Kemungkinan setengah lubang itu jin ada, setengahnya tak ada. Kita kan kalau kecil dalam lagu cicing tengok ada lubang, pusing we kena lubang. Faham lagi? Kalau jin kafir nyanyi kita, kok batu, dia kacau kita lagi. Dia marah dia. Kalau jin Islam kena sama sendiri. Betul tak? Kalau tak ada jin, tak ada apa. Tak ada masalah lah. Kita tak tahu. Soalan seterusnya. Apakah makanan lauk kesukaan ustaz? Percuma. Orang bayar suka belaka. Lirik lagu 90-an seperti hanya padamu kuserahkan segalanya. Hanya engkau atas sesungguhnya tiada dua. Kita iktikad engkau itu dengan Tuhan kita boleh. Tuhan lah tu. Kuserahkan segalanya kepadamu. Tuhan lah. Faham lagi? Tu kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau, akan kamu, akan engkau kami beribadah. Wa iyyaka, dan akan engkau ya Allah Tuhan lah, nasta'in, kami minta pertolongan. Apakah wajib baca Fatihah semua rakaat atau wajib baca satu rakaat saja? Wajib tiap rakaat baca Fatihah. Sama ada laki-laki atau perempuan, imam ataupun makmum, semayang orang yang mukim atau musafir, semayang berdiri atau semayang duduk kerana uzur, semuanya wajib Fatihah. Dalil Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah semayang orang yang tak baca Fatihah. Hadis yang lain, la tuji'u salatu rajulu la yaqra'u fiha suratul Fatihah. Tidak sah satu permayang yang dikerjakan seorang laki-laki yang tidak dibacakan pada semayang itu akan surah Fatihah. Wajib setiap rakaat. Cuma rakaat orang yang masbuk, sekadar mana yang dia sempat berdiri dengan imam, sekadar tu baca.
Contoh, imam sudah hujung-hujung. Mana imam, inna a'tainakal kausar, dia baru sampai Allahu Akbar, inna syani'aka huwal abtar. Nampak? Hujung dah, dia pun baru bismillahirrahmanirrahim. Tema Allahu Akbar raka', dia bismillah baru, tinggalkanlah. Itu ditanggung oleh imam kerana dia masbuk. Okey? Itu saja. Saya boleh beza mani dan mazi, tapi bukankah dia keluar serentak sekaligus? Dia kata dia boleh beza mani dengan mazi, tapi bukankah keluar serentak? Jawabnya tidak serentak. Nah, beza mazi dengan mani ini, siapa keluar dulu? Mazi dulu, mani kemudian. Dan tidak mesti keluar mazi, keluar mani. Tapi kalau nak keluar mani, mesti keluar mazi. Dia tidak ada keluar mani tanpa keluar mazi. Kerana mazi itu pendahulu, mani itu klimaks dia. Cuma nak beza, mula-mula keluar yang licin itu mazi, dia keluar tidak laju, meleleh saja. Adapun mani memancar. Faham tak lagi? Jadi kalau kata keluar bersama, tidak betul. Tapi kalau daripada lubang yang sama, itu betul. Mazi itu najis, mani itu suci. Mazi membatalkan wuduk, mani menyebabkan hadas besar. Mazi tidak wajib mandi wajib, mani wajib mandi wajib. Faham lagi? Soalan yang seterusnya. Saya ni kurang mampu, tapi makan cukup-cukup je lah. Kat tempat kerja ada kotak bantuan. Bila saya nak ambil, hati saya terfikir, takut ada lagi yang susah dari saya. Saya takut berdosa jika ambil bantuan itu. Jadi bolehkah saya ambil juga? Jawabnya boleh. Tengok terma perjanjian bantuan. Ditulis itu untuk semua staf. Orang kaya boleh ambil. Dia untuk staf yang ada masalah tidak cukup makan, minum. Boleh yang tak cukup saja. Untuk yang orang miskin, mu miskin boleh ambil. Jadi kalau mu nak fikir orang lain lebih lagi, perlu, boleh juga lagu tu, tak ada masalah. Kerana sahabat dalam bab dunia dia beri orang lain dulu, dalam bab akhirat dia belum berbadidak. Dalam bab nak jadi besar depan, dia berebut-rebut nak duduk besar depan. Tapi dah ada air yang sedikit, dia beri sahabat yang lain dulu. Jadi masa mu nak ambil bantuan tu, mu kena faham bantuan tu untuk siapa. Kalau letak tu makanan itu untuk staf yang masalah ekonomi, yang miskin, mu miskin ke tak? Miskin ambil. Mu kaya jangan ambil. Okey? Apakah boleh kita buat live ngaji Quran, selawat, berdoa? Bila orang bagi kita pergi. Bila orang tak bagi kita tak buat. Tak molek buat lagu tu. Yang moleknya kita baca Quran. Kita pandai baca Quran, baca Quran. Ada orang bagi hadiah, halal. Sampai masa kita berhenti baca Quran. Ada lagi orang bagi hadiah masa kita berhenti, halal. Jangan mana orang bagi hadiah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu tak bagi hadiah, diam dulu. Siapa lagi nak bagi hadiah? La ilaha illallah. Takut-takut tak comel. Nak kata haram, tak berani kau. Jadi kalau boleh, kita nak buat benda. Kita dalam konten kita berselawat. Selawat. Konten kita baca hadis, baca. Konten kita baca Quran, baca. Lepas tu cerita hukum Quran. Dalam kita baca, dalam kita bercerita, orang beri hadiah, halal. Kerana apa? Kerana Imam Syafi'i, dia mengajar, Khalifah beri dia hadiah, dia ambil. Imam Hanbali pun ambil juga. Faham lagi? Jangan buat nanti orang beri, baru kita nak sampaikan ilmu. Adakah orang Islam boleh menggunakan dobi yang bercampur dengan pakaian orang bukan Islam juga? Orang Islam campur pakaian orang bukan Islam, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Yang tak boleh, campur dengan pakaian najis. Pakaian orang bukan Islam tak mesti najis. Pakaian orang Islam belum tentu suci belakangnya. Tak ada masalah. Jadi kalau dah ada najis, tak ada kira, tak boleh. Kita kena faham cara, bukan tak boleh guna. Kena basuh molek. Sebelum kita basuh, Donald Trump basuh dulu. Lepas dia kena marah di Perdana Menteri Thailand, dia pun masuk baju. Bubuh baju, pom, keluar Donald Trump siap sejam setengah,
ambil buat lagi guning-guning, kita pula basuh. Boleh atau tidak? Boleh. Baik. Kalau kita tahu dah sebelum ni orang kafir guna ada arak pada pakaian dia, maka kita bilah. Dalam bab bilah, benda yang boleh kita alik, kita boleh angkat, wajib kena basuh gini. Tungging gini, cuah gini. Masih basuh boleh tak cakap cuah gitu? Tak boleh. Inna dina yusrun, agama Islam memberi jalan longgar, jalan mudah. Kalau dalam bab benda yang berat-berat, cukup kita buat gitu dengan air. Okey, sudah memadai. Melainkan dia datang basuh bubuh hidung babi seekor, gergu. Tu baru payah kita. Mana ada orang kafir masuk babi dalam mesin-mesin. Faham tak lagi? Biasanya najis mutawassitah. Nah, kita nak ikhtiar, nak comel. Dia ni orang kafir, dia tak tahu hak kebersihan. Kita belah dia buat keluar baju dia, kita ciruh dengan air. Faham tak lagi? Nah, ambil ni cetak, sekolek, buat gitu ha. Ambil kolek, buh air, buat gitu dulu. Nak, kita takut kotor. Betul tak? Payah apa? Dah kolek tu nak ambil mana? Kombok tahu ke? Cari diri lah kolek. Faham lagi? Kolek pun nak kabar juga. Berat ha? Nak pandai-pandai lah cari kolek. Apakah hukum kita guna tanah rezat kerajaan untuk tujuan kita saja hingga menyusahkan orang lain? Dengar baik-baik. Hukum guna tanah rezat kerajaan adalah harus. Apa syarat? La darara. Tak boleh mudarat kau orang. Contoh, rezat jalan. Kita tanam pokok lada, dia 3 pohon, lepas pada rumah kita dah, bukan tanah kita, tanah rezat jalan. Faham? Tanam pokok lada halal. Tapi kalau kita tanam pokok buluh, bahan taidung orang naik motosikal, hukumnya haram. Kenapa? Memudaratkan orang lain. Faham tak lagi? Jadi biarlah tak memudarat. Okey? Belakang rumah kita rezat sungai dia panggil, 40 kaki. Okey? Kita pun bela binatang, bela kambing, bela kok pandailah alpaka ke apa, nak bela khubah ke apa, halal. Nah, tapi kita pergi bubuh sesuatu benda, sakut habis mutu untuk ke laut lalu, tak boleh haram. Kerana memudaratkan orang lain. Kena faham situ. Boleh guna rezat kerajaan yang dibenarkanlah pada syarak. Jangan atas divider pula tanah padi. Jadi memudaratkan orang. Dengan kita tanam pokok tu, orang dalih nak lalu situ, bahantam muka orang. Tak boleh. Cukur rambut bayi yang baru lahir dan ditimbang mengikut harga emas semasa. Adakah ini hanya mengikut tradisi atau diwajibkan dalam Islam? Mohon pencerahan. Baik. Dia kata ada orang dia cukur rambut anak baru beranak, kemudian timbang dengan emas. Adakah tradisi atau agama? Ini agama. Okey, dalam hadis ialah dengan perak. Okey, dengan perak. Bila dapat anak, sunat cukur kepala, bukan wajib. Sunat cukur kepala. Kepala anak yang kepala ayah. Kepala anak tu. Faham kepala ayah. Cukur, katakanlah rambut itu 1 gram. Dia cukur rambut baby tu, dah bukan baby, baru beranak sehari, mana banyak rambut. Faham? Dah hari bila kau cukur? Hak moleknya hari ke-7. Siapa suruh cukur? Nabi suruh cukur. Nabi kata mana? Wa yuhlaku yauma sabihi, dan dicukur akan kepala anak pada hari 7 lahirnya. Hari ke-7 lahir, cukur kepala anak. Bila cukur botak tak? Rambut tu timbang. Cukur kepala sunat. Ambil rambut timbang sunat pula. 2 kali sunat dapat. Maknanya kalau dia cukur saja, dia tak timbang, tak apa dah. Faham? Dia cukur, dapat rambut, dia pun tanam rambut. Selesai masalah. Tak ada apa. Tapi sunat pula dia sedekah harga rambut dia. Bukan wajib. Sunat cukur. Sunat pula rambut, dia ambil rambut yang cukur dari baby, letak atas nimbang. Jangan letak atas dacing tu. Tidak pakar tu. Pergi kat kedai mah, nimbang mah. Nimbang getah tak gerak tu. Bang, nimbang getah, nimbang ikan bebek pasar tu tak gerak. Pasal rambut 1 gram. Pergi kedai mah, ni ada nimbang hak mah tu. Ambil buah satu. Keting 1 gram. Contoh dapat 1 gram. Maka tanya dia, harga perak sekarang 1 gram berapa? Sekarang hari ni harga perak berapa 1 gram? Hari ni apa?
60 ya? Ha? Hari ni. Saya tak tengok lama dah tengok harga perak. Tak tahu. Saya Google. Ha? 10 riyal lah bu. 10 riyal. Okey. 10 riyal. Ambil harga emas 1 gram 10 riyal. Harga perak. Ambil pitih 10 riyal, wi kau orang miskin. Sedekah. Kalau orang senang, dia kira harga emas. Orang kaya, pakai harga emas. Kita B40, pakai perak. Orang kaya, orang tenang, pakai token, pakai perak. Orang senang tak? Ambil harga emas. Harga emas berapa hari ni, Mang? 500? 590 tau. Kat 600 tau. Buat 600 lah contoh. Katakan hari ni 600 1 gram. Timbang rambut dia cukur tadi, timbang 1 gram. Maka sedekah 600 korang. Jangan sedekah rambut tu, sedekah piti. Sedekah rambut berjadah benda. Faham lagi? Kawan tu boleh rambut. Gula kawan tu makan rambut. Faham lagi? Wih, 600 riyal ke dia. Faham? Tu contoh dia. Jadi pahala suku pula, pahala sedekah. Tiba-tiba kita nak buat lebih. Kita timbang-timbang, boleh 600 harga sedekah. Nak wis 1,200, lagi baik. Dah wajib belaka tu? Tidak wajib belaka. Itu semua tu sunat sahaja. Siapa nak tanya soalan lisan lah? Habis dah. Kita berhenti 3 minit dari sekarang. Apa beza adab dengan ilmu? Adab dengan mana? Adab dengan ilmu. Adab dengan ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Adab itu juzuk dari pengetahuan. Lepas tu kita nak tegur lah. Ramai orang kata adab dulu, ilmu kemudian. Salah tu. Faham tak lagi? Semuanya dengan ilmu. Kita nak tahu adab, kena belajar tak? Adab tu. Al-adabu bita'allum. Adab pun kena belajar. Sebab tu kita belajar dalam kitab-kitab. Dia ada kitabul adab. Betul tak? Tengok kitab Ihya Ulumuddin, kitab Siyarus Salikin, kitab Hidayatus Salikin. Nah, kan banyak adab-adab. Adab berjiran. Bab yang pertama pada menyatakan adab berjiran. Bab yang kedua adab qadal hajat. Bab yang ketiga adab menunaikan haji. Kan adab. Semua tu kena mengaji. Berarti nombor 1 sekali ilmu. Dalam ilmu itu datang yang adab. Mana ada orang yang ada adab, ilmu pun dengan automatik jadi betul. Dia beradab saja, ilmu tak belajar, tak erti semayang. Faham lagi? Dua-dua itu berjalan seiring. Cuma didapatkan adab itu bita'allum, dengan mempelajari. Bukan saja-saja adab datang begitu. Ada siapa datang? Adab turun daripada langit, turun cing adab. Adab. Ada. Tengok adab qadal hajat. Jangan kau masuk melainkan dengan membaca bismillah. Dan jangan kamu membaca ayat-ayat Quran zikir di dalam jamban. Hendaklah kamu dahulukan kaki yang kiri keluar dengan kaki kanan. Hendaklah kamu memegang kemaluanmu atau membasuh ke istinja dengan tangan kirimu. Itu semua adab-adab. Itu semua dia datang automatik dalam mimpi atau dalam kitab-kitab ulama. Kitab-kitab itu kalau kita tak buka belajar, kita dapat tak tahu? Tak ada. Mesti dengan ta'allum, dengan mengaji. Lepas tu nombor 1 sekali, ilmu. Dalam ilmu itu baru kita ada adab. Kerana dalam ilmu pengetahuan itulah kita ada adab, ada hukum, ada cara-cara, ada kaifiat dan sebagainya. Lagi soalan. Ada semayang tu masa rokok dan sujud, kalau tukar tasbih macam mana? Kita patut rokok subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la, tertukar. Kita rokok subhana rabbiyal a'la, sujud subhana rabbiyal azim, sah. Dah dapat pada tasbih? Dapat. Dah sengaja makruh. Kerana mukhalifus sunnah. Tersalah, tak ada masalah. Okey? Jadi bukan sengaja. Kerana Nabi baca ketika rokok subhana rabbiyal azim, masa sujud subhana rabbiyal a'la, kita sengaja tukar. Perbuatan sengaja tukar yang tidak membatalkan solat, makruh hukumnya. Okey? Ya. Siapa takbir?
Makmum tak masuk sah lagi. Makmum berlari. Makmum baru nak bangun ramai-ramai. Imam takbir dulu. Hukumnya sah. Tapi sunat imam berpaling ke belakang melihat makmum penuhkan sah dulu. Bukan haram. Imam paling tak penuhkan sah, betulkan sah. Sunat perhatikan dulu baru takbir. Tapi lagi takbir dulu, Allahu Akbar. Faham? Makmum baru nak bangun ramai-ramai. Tak, makmum pun pakat keluar ramai-ramai, tinggal semayang seorang. Faham lagi nyanyi kau ke dia. Jadi sah. Yang tidak sah, makmum takbir dulu daripada imam. Itu baru tidak sah. Soalan terakhir. Budak. Mari sini. Aku bimbang mu budak-budak ni. Ini bahaya dia. Boleh tak budak-budak ikut tabligh keluar 3 hari? Boleh tak budak-budak ikut keluar berdakwah 3 hari? Okey. Boleh. Mak ayah kita bagi tak keluar? Boleh. Kalau awak budak-budak dia nak ikut kawan-kawan dia pergi makan angin di Langkawi, ikut rombongan sekolah, mak ayah dia bagi, boleh tak pergi? Boleh. Pergi makan angin boleh. Takkan pergi berdakwah tak boleh? Betul tak? Awak nama apa? Majing. Mating. Mating. Orang yang kuat. Alhamdulillah. Besar nak jadi apa? Nak jadi lawyer. Lawyer bagus. Jangan lawyer buruk. Lawyer bagus. Alhamdulillah. Mungkin jadi peguam insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi soalan? Tak ada dah. Ada lagi. Waalaikumsalam. Pagi tadi saya ada mimpi lah. Saya dengan pakcik saya baca Yasin. Lepas tu pakcik saya tu kena serangan jantung. Lepas tu dia itulah anak saya tu tanda apa itu? Mimpi. Pakcik awak ada mana? Tak, saya mimpi saya baca Yasin dengan pakcik saya. Pakcik awak ada di mana? Di Komai. Awak mimpi di mana? Di rumah. Okey. Mimpi di rumah. Lama mana nak jumpa pakcik? Lama dah. Cuma itulah saya baca Yasin. Lepas tu pakcik saya tidur serangan jantung. Dia bilang mimpi lah. Pakcik awak call tak je? Tak, call lagi. Dia nak tanya tu. Awak tanya dulu, tak call lagi. Okey. Saya tak tahu tanda apa. Tapi itu awak lama tak jumpa pakcik awak barangkali. Sebab bila kita lama tak jumpa, kadang-kadang dia datang dalam mimpi, itu yang saya tahu. Okey? Dan awak pun tak call, tengok tu. Apa punya anak saudara ni. Nampak? Pergi call sekarang. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar.